Ni perjanjian jual negara. Saya tak panggil perjanjian tarif. Ini perjanjian jual negara. Kerana apa dia? Kerananya dia banyak isu dalam perjanjian ini. Kalau kita faham betul-betul lah, ya. Tapi kerajaan ni dia tahu rakyat tak faham sangat. Jadi dia kelentong sana kelentong sini, dia kata kita bodoh, tak baca. Bila orang soal dia kata kamu tak baca. Itu taktik lah. Kamu tak baca. Kamu baca tak faham. Dia begini, dia banyak perkara-perkara dalam perjanjian itu yang Amerika boleh menentukan bagi pihak kita. Mana ada negara merdeka, berdaulat, boleh jadi boleh bersetuju dengan perkara begitu.